Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke podcast Oh Ya Ke. Apa khabar semua para pendengar? Thank you so much kerana sudi sekali lagi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Thank you so much everybody yang dah menghantarkan soalan-soalan anda untuk kita merungkaikan bersama Ustaz. Kalau ada sesiapa yang nak belajar mencari bantal, boleh saja, saya akan ajarkan. Apa khabar Ustaz Khairul Anwar J? Alhamdulillah, makin naik badan. Saya nampak tadi Ustaz pergi berkelah lah tadi. Tak ada sambil-sambil lah jogging sekali. Okey lah. Mengah. Berpeluh kan tadi? Perlu. Cukup apa? Cukup Alhamdulillah. Saya hari-hari jalan. Tadi saya cakap dengan awak kan. Saya tahu jalan pergi ke kapak tu tak cukup Ustaz. Kan kapak sekali, balik dua kali, 2 set apa. Unless Ustaz park kat tingkat 7. Saya part tingkat 4. Naik tangga? Tak, Ustaz naik lift. Tak naik lift betul. Naik yang slope tu. Lagi rabak. Boleh lah, boleh. Ya kan. Incline training. Pasal Ustaz biasa daripada rumah pergi ke kapak naik tangga, lepas tu duduk dalam kereta. Duduk sampai tempat rumah orang. Lepas tu naik jalan kaki lagi. Jalan kaki sikit, naik lift, duduk baca tahlil. Betul. Makan. Training buat ni. Tangan goyang, cukur rambut. Berkilo. Habis baca tasbih. Yalah. Jangan kasih alasan sangat. Tapi yalah, kalau korang boleh rajin-rajin message lah DM Ustaz untuk memberikan dia sebuah motivasi untuk bersenam lah, mula kembali lah kepada ke pangkal jalan. Tak, belum lagi terlambat lah. Masih okey. Jangan jatuhkan mikrofon saya. Ustaz suka tengah jatuhkan. bersenam apa? Nampak gerakan mikrofon pun belum boleh ni tau. Menganga. Okey, kita terus nak mulakan terus dengan topik pada hari ini lah tentang this is a quite common thing that is happening. This is a question that I want to ask you lah, tentang membuka aib sendiri. This is something pretty common. Sometimes I also felt benda tu macam pernah terlakukan juga, sebab kita kadang-kadang ingatkan kita ini nak berkongsi, tapi kita lupa yang kita membuka aib kita sendiri yang Allah dah tutupkan lah. Betul. So apa pandangan Ustaz macam kita cakap saya lah, let's say saya cakap memang aku pun kadang-kadang tak solat. Kira kan macam nak cakap orang actually it's okay, tapi kau indirectly kau telling people yang kau tak solat. So how what's your pandangan on that? Okay, ini apa yang saya pun pernah tanya pada guru-guru lah about selalu yang kita tahu aib-aib orang lain lah. Aib-aib orang lain ni kalau terbuka dalam podcast ni memang I think dah biasa kot. Dah biasa, which is not necessarily correct lah kan. Yep. Kan kadang orang buka cerita tentang orang lain, lepas tu digembar-gemburkan. I mean juice apa, drama orang suka tea kan. Tea. So yang lagi kadang saya rasa macam boleh diperbaiki lah. Bukan cakap apa, kadang dia pun tak sadar. I mean, ini pun saya cakap sebab saya pun pernah terbuat ditegur guru-guru. Which is macam tadi itulah. An example will be macam itulah aku pun dah tak solat, tapi aku pun masih cuba untuk mendekatinya dan sebagainya. I mean, it's good lah untuk, pasal your intention insyaAllah is correct. Nak kasih orang hope, kasih orang semangat. Cuma you punya lafaz tu takut termasuk dalam kategori yang Nabi SAW pernah bersabda. Dia kata kullu ummati mu'afin, ataupun setiap umatku diampunkan. Illal mujahirin, kecuali mujahirin. Itu bunyi dekat dengan muhajirin. Muhajirin tu orang-orang berhijrah. Mujahirin orang-orang yang menjaharkan ataupun yang menyatakan maksiatnya di halayak ramai. So contoh kalau tak solat kan tu satu kemaksiatan. So kalau you cakap macam itu, aku pun selalu tak solat, maknanya you tengah menzahirkan maksiat yang you buat di hadapan orang ramai. Saya takutlah termasuk dalam golongan mereka yang mujahir, yang mana nanti dosa you tak diampunkan. Sebab salah satu reason dia ada a few bad things about doing this. Number one, you kira cakap dengan orang yang maybe that thing might be okay, that's why you cakap. Pasal kalau betul-betul kan malu. Betul lah. Contoh misal kata macam na'udzubillah, ada seseorang ni dia pernah makan dadah. Dan kerana makan dadah ni dia telah pukul mak dia, dan mak dia masuk ke dalam hospital. Kalau nak cerita tentang tu kan boleh jadi satu benda yang malu dan dia tak nak cakap kepada orang. Aib. Betul. Kan orang cakap. So dia simpan. So dia takut nak cakap. So
it should be like that actually. You buat maksiat apa pun, it should be satu benda yang aib bagi diri you. You cakap kepada orang yang you segan sebenarnya. Sebab you really feel the weight of not doing it. Not doing solat tu you rasa weight, you macam nak cakap tu malu. Yalah, paisi lah. Jadi macam malu segan. Tapi kalau you tak rasa apa-apa, that's why kadang boleh senang tercakap. Pasal do you feel anything bila you tak solat? Kau rasa normal. Bila you rasa normal tu kadang mudah kan subconsciously untuk you cakap. So mudah-mudahan ni jadi pelajaran lah bagi saya dan bagi semua untuk janganlah, pasal kadang sayang Allah dah tutup, seolah-olah you macam menyia-nyiakan kuasaan Allah tu untuk tutup you punya kesalahan. You faham tak? Number one, you dah buka aib sendiri. Dan rasa Allah malu, Allah dah tutup lah. Rasa malu tu kira macam dah hilang ke kan? Kan kesiannya. Macam you tak rasa malu lagi ke? Number two, seolah-olah macam takut-takut you jangan sampai terendahkan ataupun tersepelehkan atau meremehkan apa yang Allah dah tutup. Maknanya kuasa Allah untuk tutup you punya aib tu kan besar. Allah dah tutup, dah tak kasih nampak. Habis you buka balik macam seolah-olah macam ni benda kecil aja. Padahal berapa ramai orang nak Allah tutup aib dia. Betul. Correct what? Kita hari-hari kita doa, ya Allah janganlah kau buka aib aku depan orang lain, ya Allah. Dunia dan akhirat lah. Kan kadang naturally you akan takut kalau orang-orang nampak first. Betul. And then we are taught to jangan kat dunia je. Jangan takut dengan orang, kena takut dengan Allah. But why dengan orang you takut dulu? Pasal you tak nak malu apa. Tapi bila Allah dah kasih itu kemuliaan untuk orang tak nampak aib you jadi mulia pasal apa? Pasal orang tak nampak aib you apa? Betul. Habis sekarang kita tanpa sengaja kadang terbuka balik. Atau yang lagi worse kalau dengan sengaja lagi. Macam aku tak solat, tapi insya-Allah aku yakin satu hari but jadi bangga. But why do you say that? You don't have to say about the things yang you buat yang datangkan dosa, yang datang kemurkaan Allah and still inspire people. Correct what? Betul tak aku cakap? Yep. Kau boleh semangatkan orang tanpa kau bilang tentang perjalanan kau ataupun I don't know why. Maybe is it because when people saw the change, when people nampak macam orang boleh relate, so orang boleh ubah ke macam gitu ke? Tak lah. Kadang-kadang macam I think it's that lah. Macam dia nak share. So dia punya feeling tu maybe dia tengah berkobar-kobar, dia nak sharekan apa dia punya experience, tapi dia tak perasan dia telah mengaibkan diri dia sendirilah. Tapi kan macam malu kan, macam ni kan salah aku. Macam contoh macam misal kata dulu pernah curi, you nak cakap ke kan yang you pernah curi, walaupun you dah tak buat lagi lah. Macam orang tahu si aku pencuri, nanti orang trust aku macam mana. Contohnya lah, ni cakap about people first lah. Macam alamak takkan aku nak cakap curi. Ataupun you kurang ajar dengan mak. I mean kita semua have our own sets of pertengkaran dengan ibu ayah, tapi kita tak bilang blatantly macam kita bergaduh gini. You faham tak? I think also pasal orang tak nak rasakan yang macam besarnya atau missing your solat, comparing macam dengan kau mencuri. Kau faham tak? Curi tu pasal ni dosa dengan, kau faham kan? Ini dosa yang orang nampak. Macam aku mencuri, orang tahu tu dosa, dengan orang tahu tu salah. Legally also is wrong, kan? Tapi bila kita tak solat sekarang ni, generally lah kan, orang tak rasa benda tu berdosa. Dia tak rasa berdosa yang bila dia tinggalkan solat. Macam dia punya berat dia tak sama. Tak sama. Padahal tak solat lagi bahaya sih. Kan? Cuma tak tahu lah, aku pun entahlah. Mungkin ialah kita doa, ya Allah mudah-mudahan kita diizinkan untuk solat lah. Tapi kalau kita pun masih struggling untuk maintain our solat dan sebagainya, don't let it be sampai a normalization yang kalau tak solat you boleh bilang kat orang happily. Kalau you tak buat, ada certain things you can do that. Pasal takutlah. Aku cakap ni bukan pasal ini tau, pasal risau. Yep. Risau untuk orang yang bercakap, risau untuk diri sendiri juga, dan kita minta ampun pada Allah kalau dulu pun kita pernah terbuat lah. Itu kalau macam let's say kita dah terbuat benda-benda macam gini, let's say pasal aku pun ada juga, like I said, aku did the mistake of macam telling my own aib yang masa-masa yang lalu lah. Sebab intention dia adalah, I think aku message kawan, dia message you, then after that I say macam aku rasa aku dah buat salah ni. Kan aku masih kid lah, I think I don't want lah. Aku macam cakap, aku rasa aku dah buat salah, aku shouldn't have done this.
Pasal aku shared my story of whatever happened in the past in a podcast lah. Tak nak cakap podcast mana lah, nanti korang pergi cari kan. So aku went to, pasal the intention was to share and then nak mengungsikan tentang apa yang aku lalui, jadi orang understand the background of what I was before. Then context what is it now? Konteks dia seperti itu. Jadi macam, tapi aku rasa aku ter-overshare. Macam jadi, pasal kadang-kadang aku ingat when you share this kind of things dalam keadaan kejahilan, sometimes you feel like maybe people can understand you better when they are in the same background. Kan? Macam oh dulu Dini pun ada buat macam gini, aku pun sekarang tengah macam gini. So dia boleh berubah, aku boleh berubah. Kau faham tak? Macam nak ada a connection lah. So tapi the intention was there. Tak boleh lah. Salah. Aku dah pernah try tanya juga dengan guru-guru. Macam aku pun have the same macam, tapi boleh aku tanyalah dengan guru aku lah, is to create a bond so people tak rasa distant. Bila people ada that trust, dia dengar, then they want to hear more and more and more. But dia cakap, no, but there's other ways. And this way, pasal khusus memang you tak boleh buka apa yang Allah dah tutup. Betul. Sebab kalau you buka juga, takut nanti pasal you buka, itulah yang dosa you tak diampunkan. Sebab antara salah satu pun tanda dosa kita Allah ampunkan adalah kita boleh move on daripada perkara tu. Terlupalah. Dia tak terlupa, dia ingat, tapi kita macam kita ingat tapi kita tak macam lose hope with that. Macam ada orang kan dia berdosa. Bila dia ramai orang berdosa lah, tapi semua berdosa. Tapi bila dia ingat dosa dia jadi putus asa. Dia jadi macam, alamak, aku dah macam gini, lebih baik aku gini je lah. You know, you lose hope dengan that dosa, even worse daripada you berdosa tu sendiri. Pasal bila you lose hope, you dah tak ada nak perbaiki pun. You tak ada nak patah balik pun. Tapi kalau you tengah berdosa and then you tahu benda tu salah, mudah-mudahan ada peluang untuk you taubat balik. Mana you belum hilang itu harapan. Ada satu exclusion and I think you shared with me, exclusion tentang aib ni macam kisah lalu lah. Jangan, the only way you can actually share and talk about it is if it's already out there. That means orang tahu yang keluar news engkau curi gula-gula macam gitu lah. Kan, it's already out and everybody knows about it and you want to share what mana you tak buka aib you lah. Aib you memang dah terbuka, tapi you nak address it. Itu okay. Itu okay. Dia okay in a sense of, kalau you nak cakap, then ada reason okay. Tapi you tak boleh cakap dengan bangga juga. You tak boleh macam, aku dah tahu kan, aku dah keluar TV, aku dah keluar. Macam gitu. Boleh ada orang kan. But it's sad lah. I see people do like that. Macam, tahu kan, aku dah keluar. Aku dah keluar. Dia bangga benda tu pasal dia actually tengah cry for help. Don't look down upon me. Sebenarnya dia tengah pekik tu. Dalam hati dia cakap, kau jangan pandang rendah aku. Sebenarnya itu je yang dia nak. Faham. Jadi dia terpaksa keluarkan something untuk, jadi at least dia ada lagi sesuatu untuk dia pegang yang at least aku bermakna juga hidup takut-takut bunuh diri je. Faham tak? Betul. Because dia dah dalam that state yang aku dah teruk, aku pecah, mak bapak tak percaya, tak percaya. Sekali TV sebut, kira macam dia jadi hope lah gitu macam. Lepas tu dia cakap, walaupun benda tu salah, then kena educate slowly lah. Actually hope can comes in many form. Cuma maybe tu dia tengah shout, help me, but no one. Kadang kan orang SOS tanpa kita sadar. Betul. Okay, aku nak tanya tentang aib lah satu benda ni. Boleh tak macam aku berkongsikan tentang cerita masa lalu dengan partner yang lama, jangan cakap ex-wife lah, cakap partner maybe pernah matai ke apa kan, cerita pasal apa yang berlaku. Adakah itu membuka aib mereka? Pasal aku boleh cakap apa, orang tak tahu apa, orang tak tahu dia siapa. Yalah, aku tak cakap nama apa. Yang paling penting bila you cakap, you jangan cakap you pun lah, orang akan cari apa. You kena cakap in general memang actually bila hubungan lelaki dengan wanita dalam suatu masalah ni ada sekian. Gitu okay. Mana you very general. You kalau dah cakap ada satu was involved, mesti orang akan boleh narrow down. Faham tak? Macam contoh, kau tahu tak yang si Denny Ben Denny dia dulu ada ex tau. Then kat situ je orang dah boleh macam narrow down. Tapi kalau kau cakap macam ada seseorang individu, then it's very general. Orang tak tahu. Tapi again kan, to me, kenapa nak buka cerita macam itu? Kan? If you want to learn from the takeaways, maybe dia dah cerita macam contoh macam seorang adik-beradik yang gaduh sebab harta orang tua contoh. Lalu dia cerita,
Tapi it's relatable what. Gaduh, even that time aku nampak kat Suria pun lah. Oh, is it? Bukan Suria, kat berita, apa, Instagram ada yang dorang berita harian ke apa entah. Habis dia keluar pasal habis abang dia marah adik dia. Aku dah kasih kau beribu-ribu untuk jaga mak, mana duit tu kau bawa? Kau pergi umrah, kau pakai duit ni apa pergi umrah? Dia macam dah gaduh. Adik-beradik dah gaduh pasal duit. So that thing, misalnya kita buka, kita cakap adik-beradik gaduh pasal duit. Berapa ramai yang ada relatable experience. Dia kan pakai macam case study. Yes, untuk bilang okay, apa punca adik-beradik gaduh pasal duit? Okay, duit ni kenapa? Apa punca dia? You sayang duit pasal apa? You perlu duit ke actually? Or actually you dah ada duit tapi you tamak. Which is actually masalah bukan duit, masalah hati. Faham. Ada memang masalah duit. They need the money. So they gaduh pasal the duit. So these are the things yang bila you keluarkan sesuatu masalah, macam tadilah, keluarkan satu masalah hubungan, you nak cari punca dan nak cari sebab dan kemudian nak jadikan iktibar biar tak berlaku lagi. Okay, understand. Tapi bila you dah sebut sampai jangan jadikan orang tu an example lah. Tu yang problem tu. Jadi orang lain akan pandang sirung. Yang penting agama kita menjaga maruah orang. Itu the keyword nak cakap. Betul. Also there's different instances macam untuk menegakkan kebenaran atau macam bukan nak share aib lah. Macam how to say you need to tell this story sebab engkau is a victim of an abuse. Kau nak kena bilang pihak polis, kau nak kena bilang mahkamah atau macam apa nama dia, kaunselor. Itu boleh. Kau tahu yang cerita yang keluarga itu tu yang Rosyamno? Belum lagi sampai sekarang. Sampai sekarang. I think kau tengok sikit lah. Pasal banyak cerita, banyak pengajaran boleh. So apparently the anak yang kena rogol dengan bapak dia dan sampai nak melahirkan anak tau. The ending of the cerita is anak yang dilahirkan tu dia jadi forever benci. Sampai tu dia tahap dia pergi campak anak dia, bunuh anak dia sendiri. Lepas tu bila dia balik, suami yang kahwin dengan dia, suami dia tak tahu. Suami dia budak muda jugalah dengan dia. So suami dia cakap dengan dia, kenapa sampai bunuh budak ni? Nama budak ni Jihad lah. Kenapa sampai bunuh Jihad? Kau gila ke apa kau ni? So dia cakap, sebab aku benci dia. Dia cakap, sebab aku benci ni Jihad. Kau tahu tak bapak dia siapa? Bapak dia ayah aku sendiri. Aku nampak dia, aku ingat semua yang dia buat. Tu dia nangis. Tapi dia bottle up inside. Bila dia bottle up inside, benda tak terkeluar, last berapa banyak masalah yang berlaku. And lagi sedih bila dia cakap dengan mak dia tak percaya. Mak dia ingat matai dia yang buat. Allah. So dia memang dalam keadaan itu. Habis matai dia ni pula memang Masya Allah, memang agaknya dalam cerita tu baik. Dia tak buat apa-apa pun. Dia kahwin pasal dia kesian. Dia tahu, dia kata yang dia mengandung ni, dia pun tak nak tahu anak siapa. Dia just jaga je. Bila dia dapat tahu sekali tu bapak dia sendiri, dia jadi macam kau imagine lah, at the end of the day, last anak tu mati. Betul lah. Tu yang aku macam tapi bila nak marah mak dia, aku pun jadi macam confused with emotions. Macam who's to blame? Macam memang salah lah dia bunuh. Tapi macam mana dia nak live with the fact which is true lah, dia nampak muka anak dia, dia teringat apa yang dia lalu. Itu macam trauma, mana dia sakit lah. So by right sebenarnya kalau semua tahu macam ni nak kena seek help. Anak tu dia tak boleh jaga dan sebagainya kan, untuk jaga. But dia bottle up on herself. So kalau imagine kalau dalam kes begini you pun tak boleh bilang, wah aniaya kerja. Betul. Okay, this one memandangkan kita masih ada masa sikit kan, I think kita boleh masukkan tentang topik yang pasal nama ni. Boleh kan pasal ada satu soalan daripada pendengar lah. Salam, I had a child before marriage. Then I got married to the same guy after I gave birth to our son, and we have a daughter afterwards. So kira kan ada satu anak tu luar nikah, satu tu dah macam biasa dah dah lepas nikah lah. Now that they are growing up and knows how to read, he's been asking me why is his name bin Abdullah. I don't know how to explain to him yet, and I'm afraid he would be sad because his sister is the binti bapak dia lah. So how do I explain to him? Is this the right way to explain? He is 9 years old this year. Wah. Okay, so first saya dah faham kan. Isu dia adalah tentang penamaan anak yang tak sah taraf. There's another word for anak yang kalau out of wedlock lah kan. So I did my own asking around lah, pasal soalan dia pun berat juga. So tanya dan tengok-tengok kepada hukum, kepada fatwa-fatwa. Memang dalam fatwa mazhab Syafi'i, memang you tak boleh bin
nama you kalau tu anak bukan daripada pernikahan lah, walaupun dah kahwin lepas tu pula. So dalam mazhab Syafi'i dia begitu. But then again ada mazhab yang lain yang kata boleh namakan bapa. Oh, is it? Cuma isu yang seterusnya, boleh tak dia menikahkan, kalau dia perempuan, boleh tak dia mewarisi. So isu dia sebenarnya panjang. I cannot share over the podcast alone. Cuma sekarang nak cakap how to explain kan. Pasal hukum fatwa dia clear. Yang cakap boleh ada, yang cakap tak boleh pun ada, mana ada khilaf lah. Cuma kebanyakan yang dipakai di Nusantara ini adalah tidak boleh. So dia bin Abdullah, tidak boleh mewalikan, tidak boleh memberikan harta kepadanya. Tetapi sekarang it's about how to explain to the child. So aku pun tak tahu. Sebab dia sedih tau. Dia sedih sebab I think first things first, bila kita nak share dekat anak tu, anak tu fresh mind tau kan, very innocent. So kalau nak kata this one not your father pun sedih untuk dia kan. Mungkin bila dia dah dalam keadaan dah balik, dah umur yang baik, bukan umur yang baik, maksudnya umur yang okey sikit untuk dia accept, then kita terangkan lah kan. Boleh tak kita bohong sunat cakap nama bapak dia Abdullah? Bohong sunat. Pasal you start off with a lie, nanti akan more lie kan. Then nanti cakap, Abi, my father, this one not Abdullah what? Yalah, your father no have already. No more. Ya kan, more lies. True lah. So dia akan create more lies and lies and lies and lies. So aku pun tak tahu macam mana nak explain. Boleh memang tak macam kita tak bankan terus nama je? Boleh kan? Boleh nama terus je, tak jadi masalah. Actually kalau in the initial part nak bankan nama bapak dia pun boleh. Tapi nanti bila sampai masa you kena ingat lah. Pasal kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh mewalikan, memang tak boleh gini kan. So you bankan, tapi at the same time nanti bila sampai masa yang sepatutnya, then you akan ingat accordingly. Cuma pasal penamaan ni pun ulama-ulama pun dah beza pandangan daripada dulu. Lagi satu, dia akan give a bad connotation to adik anak tu. So orang ingat anak tu yang jahat. Betul. Pasal kita tahu anak tu tak bersalah. Betul. Tapi kawan-kawan dia kadang budak-budak juga apa. Kan, so if they don't understand, it will give like that kan. So all in summary, pasal dia pun dah namakan gitu kan. I think kalau you can find a way untuk berterus terang dengan cara yang pasal I pun, you yang kena anak you the best. Macam mana kan, how dia punya language, how dia punya language kan. Kalau you boleh explain boleh, tapi kalau tak boleh tak apa. Jangan drag. Cuma jangan drag sampai anak tu dah 18 ke 21. Beritahu awal lah. I think by the time dia dah, jangan dia tahu sendiri sudah. Betul. Pasal I think by a certain age you dah start to realise macam nama bapa aku kan Khairul. Pasal aku lain orang Khairil. Tukarlah Khairil. Tak nak. Nama bapa aku kan Jufro. Semi. Kenapa dia bukan Semi Kenapa Abdullah? Kenapa Jufri? Aku yang tukar nama. Kenapa Abdullah Jufri? Semi. Aku yang tukar nama. Okay, kita akan sambung. Okay. Itulah. I think to close it off, I think you need to talk to the child and explain. I think jangan terus mendadak, because I think as a young kid dia takkan faham sangat. Cuma jangan hold juga. I got a story pasal yang hold ni tau actually. Tapi dah berapa jam? Ada lagi sikit. Pasal I have a story yang dia tak tahu dia ni anak luar nikah. Bukan luar nikah, anak foster. Jadi dia dapat tahu sendiri. So it will be different kalau dia tahu sendiri daripada dia dapat tahu daripada mulut orang yang menjaga dia. But now alhamdulillah dah okay lah. So kalau if you ask me, definitely, or you ask them, some of them will prefer my parents yang jaga aku ni bilang aku ni actually anak angkat daripada aku dapat tahu sendiri. Tapi ada kata doesn't matter, pasal you yang jaga I daripada kecil. So you tetap my parents pasal you yang besarkan I. So you see different pemandangan. Ada yang boleh terima macam thank you for taking care of me all this while. So now kalau aku tahu, okay lah, alhamdulillah lah. So aku akan just respect accordingly. Ada yang macam no, I've been like all this while. Kan. So ni cara-cara pandangan. Kita pun doa, ya Allah, mudah-mudahan kita dapat buat pilihan yang baik, dan juga mudah-mudahan outcome dia, kalau susah Allah bantu, kalau baik kita pun tak lupa diri lah. InsyaAllah, amin. Okay, thank you so much everybody kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Continuously lah tolong kita send lah soalan-soalan anda dekat Instagram Oh Ya Ke. Kalau korang ada any persoalan, any benda-benda yang nak ingin dibahaskan, boleh dibahaskan. Atau kepada siapa yang ingin duduk sebelah Ustaz atau sebelah saya, boleh saja DM dekat Instagram Oh Ya Ke. Bolehlah kita
berbenterlah apa yang ingin dibentorkan. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.